Bolehkah kita makan telur penyu? Jawabnya tak boleh kalau kita tak ada duit. Pasal mahal telur penyu ni. Kalau pergi Terengganu 5 utir RM40 dia ni. Hak molek lah besar. Kalau kecil-kecil kepek-kepek tu nak RM18. Nak 4 butir. Ni makanan orang-orang kayangan je. Pada makan telur penyu baik beli telur ayam. Nak. Satu kotak tu baru RM10. Nak. Kalau hak besar-besar tu RM45, RM39. Berapa? 5 butir. Dah nak makan? Nak. Tu pun dak pandang wayar. Boleh makan telur penyu, tak ada masalah. Sebab ada orang kata kenapa boleh makan telur penyu, kan tak boleh makan. Nak. Jawabnya semua telur adalah halal kita makan, melainkan yang beracun, yang mudarat bagi tubuh badan. Penyu kita tak boleh makan, tapi telur boleh makan. Ada orang pertikai, kenapa jadi penyu kita tak boleh makan sedangkan telurnya boleh? Kita jawab, kenapa kita boleh isap susu mak kita tapi kita tak boleh goreng mak kita? Itu hukum dia.